Dah tak banyak. Saya tak buat live tadi. Saya tidak. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukannya. Terpuji yang telah Engkau janjikan. Wassalam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu ya Allah. Selesai salat fardu subuh berjemaah di Masjid As-Salam Batu Rakit. Boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM. Sumbangan asas rahmah SARA sekali beri RM100 akan dikreditkan Isnin ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata penyaluran melalui
Kategori baharu bawah Desember lalu. Bantuan itu akan disalurkan kepada golongan memerlukan. Langkah itu bertujuan memastikan dana awam dimanfaatkan secara telus, cekap dan bersasar. Peruntukan perhargaan SARA 2025 berjumlah 150 juta ringgit tidak dibelanjakan atau tidak dituntut sehingga 31 Disember 2025. Ia akan diagihkan semula untuk golongan tumpuan. Antaranya, pertama, penghuni pusat perlindungan khususnya mangsa keganasan rumah tangga di bawah KPWKM. Kedua, pelajar orang kurang upaya OKU dan pelajar berkeperluan khas di bawah KPM. Ketiga, pembelian peranti perubatan untuk pesakit miskin di bawah KKM. Dan keempat, penubuhan dan pengukuhan bank masakan dapur siswa dengan peruntukan khusus sebanyak 15 juta di bawah KPT. Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dua program pembiayaan khas diperkenalkan bagi memperkukuh akses pembiayaan usahawan mikro bersempena musim perayaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ia merangkumi skim biaya Ramadan Perniagaan Rakyat Barakat bernilai RM50 juta bersempena Ramadan dan Aidilfitri oleh Tekun Nasional dan program pembiayaan khas perusahaan mikro milikan Cina Berkat sebanyak RM30 juta sempena Tahun Baharu Cina oleh SME Corp Malaysia. Jadi saya harap dengan adanya dua skim ini khususnya untuk usahawan mikro dan kecil, kita boleh bantu para peniaga Malaysia selaras dengan visi Buskop untuk hebatkan perniagaan Malaysia berpandukan strategi ABCD. Steven Sim. Sempena dengan Tahun Baharu Cina juga kenderaan barangan dilarang berada di jalan raya selama 4 hari. Ketua Pengarah Jabatan Angkutan Jalan, Dato' A.D. Fadi Ramli berkata, larangan itu berkuat kuasa 2 hari sebelum perayaan, iaitu pada 14 dan 15 Februari serta pada 21 dan 22 Februari. Ini bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan mengurangkan risiko kemalangan sepanjang musim perayaan. Malaysia akan terus berada di landasan pertumbuhan yang positif iaitu berdaya tahan, inklusif dan ditadbir dengan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluaran dalam negara kasar KDNK dipunjurkan meningkat sekitar 4.9% tahun 2020. Pengusaha ringgit isyarat jelas terhadap Seterusnya, Perdana Menteri memaklumkan usaha reformasi telah menunjukkan hasil berdasarkan reaksi positif pelabur. Ia menerusi keputusan pelaburan mereka serta penilaian semula terhadap risiko ekonomi Malaysia. Tegas beliau, reformasi institusi perlu diteruskan tanpa sebarang kompromi. Penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. We are strengthening institutions so that integrity does not depend on personalities, but on systems. Rules must outlast individuals. Reform must endure beyond political cycles. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan bahawa reformasi ekonomi perlu memberi lebih kesan baik kepada kehidupan rakyat. Ia lebih bermakna jika dapat membuka peluang kepada pendidikan, pekerjaan dan meningkatkan mobiliti sosial yang menjamin masa depan lebih cerah. Dengarkan 34 stesen radio RTM secara penseriman langsung di RTM Blade. Muat turun sekarang.
Berita seterusnya, Perdana Menteri Mahuperanan Majlis Media Malaysia MMM diperkukuhkan bagi memastikan kebebasan media. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu disampaikan Perdana Menteri kepada beliau menerusi panggilan telefon. Menurut beliau, kerajaan menyediakan dana inovasi media bagi membantu lebih banyak syarikat dan organisasi media berdepan perubahan mendadak seperti kehilangan perbelanjaan periklanan serta isu produktiviti pekerja akibat cabaran teknologi. Bagaimanapun, beberapa perkara akan disusuli melalui perbincangan lanjut bersama MMM. Tambang pengangkutan awam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata prasarana turut memperluas kemudahan digital termasuk membolehkan pembelian pas rapid kuota dan pas rapid kembara menerusi mini travel pass dalam aplikasi sama. Langkah itu bagi memudahkan urusan pelancong serta mengurangkan kesesakan di stesen pengangkutan awam. Luar negara, Amerika Syarikat dan Rusia bersetuju untuk mewujudkan semula dialog ketenteraan berperingkat tinggi antara kedua-dua pihak. Menurut kenyataan pemerintah Eropah Amerika, persetujuan itu dicapai susulan kemajuan yang disifatkan sebagai produktif dan membina ke arah matlamat Presiden Donald Trump untuk mencapai keamanan di Ukraine. Keputusan itu dicapai semasa pertemuan yang diadakan di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu yang melibatkan Komander Pemerintah Eropah Amerika General Alexis G. Grenkovich serta pegawai kanan tentera Rusia dan Ukraine. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres mengutuk keras serangan pengganas yang mengorbankan 162 orang di Kuala Nigeria Selasa lalu. Menurut jurucakapnya Stefan Dujarric, Guterres mengulangi solidariti PBB dengan kerajaan dan rakyat Nigeria dalam usaha memerangi keganasan dan ekstremisme. Beliau turut menyeru agar pelaku dibawa ke muka pengadilan. Serangan itu berlaku di Woro dan Nuku, dua kampung kecil dihuni majoriti Muslim di barat tengah Nigeria, menyaksikan lelaki bersenjata didakwa melakukan pembunuhan beramai-ramai. Punca serangan masih belum diketahui. Gunung Merapi Indonesia meletus memuntahkan abu setinggi 600 meter pada petang Khamis. Pegawai Pos Pemerhatian Gunung Merapi Teguh Firman Shah berkata, letusan berlaku pada pukul 6.19 petang waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah timur laut. Setakat ini Gunung Merapi kekal pada status waspada. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2025-2026. Johor Darul Ta'zim JDT mara ke separuh akhir meskipun terikat seri satu sama dengan wakil Vietnam Nam Dinh FC di Stadium Tuan Trong malam tadi. Keputusan itu menyaksikan pasukan Harimau Selatan itu berada pada kedudukan kedua saingan peringkat kumpulan B mengumpul 11 mata. Manakala Nam Dinh menjuarai kumpulan itu dengan 13 mata. JDT selaku naib juara kumpulan B dijadual berdepan dengan Buriram United pada Mei ini. Sementara Selangor akan menentang Damjin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA untuk semua dikreditkan Isnin ini. Pertumbuhan ekonomi Malaysia terus positif. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Ada nak pergi kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Abang Hair akan beritahu dia calling betul handphone dah doktor lah. Setiap hari Jumaat kita pergi kubur bulan puasa. Setiap hari Jumaat. Apakah Yubah Serban Yaman? Recording. Oh, no. Aku dah ingat baru ekor. Tak apalah. Kubur dekat je. Kubur berdekatan. Dah tahu dekat. Tutup lah. Sebab lama lagi. Ya, Lagi betul. setengah jam.
setengah jam nak pergi semua pun tau. Cantik tak jubah apa ikat Yaman, serban Yaman, pakai serban Yaman sekarang ni. Ini pakai serban Yaman ya Allah. Sikit nak belajar ni. Okey. Nanti petang ni kita naik bas pula. Kita bas Madani. Kau dulu aja. Sekejap. Okey, sekejap. Hari ini Suraya, hari ini ada janji ke? Cantik sangat ya. Pergi kubur bersama Rudy. Kita ambil yang sampai dulu ya. Sampai dulu. Tiga baru sampai. Kadang tak sampai terus. Ya, orang tu tahu. Masyarakat ini dibawa oleh Terengganu FM. Mesra ceria. Status. Ambil apa salah ya? Mata ni naik ya. Sekejap. Gambar ke video? Video ya ambil apa status. Sekejap. Ayo suka pecinta alam lah you. Tak somel lah kamera. Oh, cantiknya. Cantiknya Sarai. Ini legenda bola sepak Terengganu kau tahu meninggal dunia. Dan konsert nyanyian dibatalkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Putri Auni Sofia Sulaiman dalam berita Terengganu FM. Rampoklah. Berita sepenuhnya. Matahari bangkitlah, kau belum hidup. Betul. Wasyamsi waduha. 136,082 aduan berkaitan penipuan Keluar yang jual beli direkodkan sejak tahun 2020. Keluar ambil apa? Belum tarik naik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, daripada jumlah itu, 83,239 aduan berada di bawah bidang kuasa KPDN dengan penipuan atas talian mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 30%. Warung Senja. Sunset. Satu lagi. 7.30 berita dah 7.30 ya. Berita Terengganu 7.30. Ani sedang mengambil gambar video warung senja. Gitu. Sunset. Ya, betul lah ya. Sunset lah. Sunset je. Aha. Sunrise. Alright. Kan Allahyarham yang merupakan bekas kapten pasukan Terengganu itu menghembuskan nafas terakhir sekira 6.20 petang akibat penyakit dalaman. Menurut kenyataan Pusat Sukan dan Rekreasi Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, Allahyarham yang berkhidmat sebagai pembantu khidmat am Pusat Sukan dan Rekreasi Uniza telah dikekalkan ke Hospital Sultan Zainal Abidin kira-kira 1.5 hari akibat penurunan paras oksigen. Namun Allahyarham telah dibenarkan pulang petang tadi atas nasihat doktor. Zulhaizan yang bermain di posisi pertahanan pernah membantu skuad penyu menjuarai Piala Malaysia buat kali pertama dalam sejarah negeri selepas menewaskan Perak 2-1 ketika perlawanan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 2001. Allahyarham yang meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak telah 17 tahun berkhidmat dengan Pusat Sukan dan Rekreasi Uniza pada Januari lalu. Tak ada flight juga. Sekian berita disediakan Siti Jamilah Hanin Jamil. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Apa paling lagu? Hari ini kita pergi. Jatuhan lagu mati ya. Yo. Tapi yo. Zaman dulu jatuhan lagu mati. Mati dalam ke dalam ke.
surat Yasin pun. Tak apa yang terfikirku atau terkusi lah. Pokoknya aku tidak. Syekh Yasin. Ada satu hal. Yasin itu. Baca masa Fatihah je. Yasin tu. Yang bono. Maka sini buat kita. Punya itu kau want saya tu ke? Kayak punya tu. Takut dah itu. Itu bagi situ.